Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ramai sebenarnya masih belum tahu bahawa Perkeso bakal memperkenalkan skim kemalangan bukan bencana kerja atau lebih dikenali sebagai LINDUNG 24 jam bermula 1 Jun 2026. Skim ini diwujudkan bagi memberi perlindungan kepada pekerja walaupun kemalangan berlaku di luar waktu bekerja. Kalau sebelum ini perlindungan Perkeso lebih tertumpu kepada kemalangan semasa bekerja atau ketika perjalanan pergi dan balik kerja, skim baharu ini pula melindungi kemalangan yang berlaku dalam kehidupan harian dan tidak berkaitan secara langsung dengan pekerjaan. Contohnya seperti kemalangan jalan raya ketika urusan peribadi, terjatuh di rumah, kecederaan semasa aktiviti harian atau kejadian di luar waktu kerja dalam Malaysia. Namun begitu, terdapat beberapa perkara yang tidak dilindungi di bawah skim ini. Antaranya kemalangan di luar Malaysia bagi urusan peribadi, penyakit seperti darah tinggi, demam atau diabetes, serta kemalangan berkaitan pekerjaan sendiri dan bencana domestik tertentu. Menurut Perkeso, skim ini akan memberi perlindungan 24 jam sehari sepanjang tempoh seseorang pekerja itu masih bekerja dan mencarum. Malah kos rawatan perubatan berkaitan kemalangan yang dilindungi juga akan ditanggung oleh Perkeso. Antara faedah yang disediakan termasuk, faedah perubatan faedah hilang upaya sementara faedah hilang upaya kekal faedah orang tanggungan allowance layanan sentiasa faedah pengurusan mayat kemudahan pemulihan jasmani dan return to work serta faedah pendidikan. Untuk pengetahuan anda, caruman skim ini akan ditanggung sepenuhnya oleh pekerja dan dilaksanakan secara berperingkat. Fasa pertama bermula dengan kadar 0.75% daripada gaji bulanan tertakluk kepada head ceiling RM6,000. Semua pekerja tempatan dan pekerja asing yang dilindungi di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja layak menerima perlindungan ini termasuk pekerja kontrak dan sambilan yang mencarum dengan Perkeso. Apa pendapat anda tentang skim perlindungan 24 jam ini? Adakah ia mampu membantu pekerja menghadapi risiko kemalangan di luar waktu kerja? Untuk maklumat lanjut, boleh semak laman rasmi Perkeso di ruangan deskripsi.